Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. طيب نواصل المحاضرة لأسبوع التاسع. فإن شاء الله سوف نتحدث عن القاعدة الرابعة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. Kepayahan pun masyaqqah membawa kepada kemudahan. طيب. وإن شاء الله خلال هذا الموضوع سوف ندرس عن تعريف والمفاهيم والمصطلحات الواردة في الموضوع. طيب، ثم كذلك موضوع مفهوم السفر وشروط السفر، ثم بعد ذلك تطبيقات قاعدة فرعية لهذه القاعدة. طيب، إذن لو نظرنا في هذه القاعدة هناك ثلاث الكلمات المشقة تجلب التيسير. طيب، إذن تعد هذه القاعدة من أصول الشرع، ومعظم الرخص انطلقت منها. وهذه القاعدة فيها تفسير للأحكام التي رعي فيها التيسير والمرونة، وأن الشريعة لم تكلف الناس بما لا يستطيعون. Itulah kaedah ini, perbincangan mengenai hukum-hukum rukhsah. Banyak kita dapat lihat rukhsah, taysir wa takhfif, banyak ada dalam kaedah ini. طيب، إذن ما المقصود بالمشقة؟ المشقة لغة مصدر شق والجمع مشاق، واصطلاحا العسر الخارج عن حد العادة في الاحتمال. Yang dikatakan masyaqqah itu ialah masyaqqah yang kepayahan yang keluar daripada had kebiasaan. Itu yang masyaqqah yang dimaksudkan. Yani ma yashqu 'ala an-nafsi min juhdin wa ta'bin wa 'ina'in wa 'anatin. Kalau sekadar kepayahan biasa, kesusahan biasa, itu bukanlah masyaqqah. Tapi bila perlu dilakukan dengan luar kebiasaan, luar daripada kemampuan manusia, maka itu adalah masyaqqah. Baik, wal masyaqqah naw'an. Masyaqqah ni ada dua. Yang pertama ialah masyaqqah mu'tadah. Sebut sebagai masyaqqah mu'tadah. Yang kedua ialah ghair mu'tadah. Baik, mal maksud bi masyaqqah al-mu'tadah? يعني مشقة طبيعية التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق ضرر. مشقة طبيعية، مشقة yang semula jadi, yang kebiasaan, التي يستطيع الإنسان تحملها, yang mana manusia boleh menanggung kepayahan tersebut, دون إلحاق ضرر, tanpa ada sebarang kemudaratan. Itu masyaqqah yang biasa, mu'tadah. وأما المشقة غير معتادة يعني المشقة التي لا يتحملها الإنسان عادة. المشقة التي لا يتحملها الإنسان عادة. Satu kepayahan, masyaqqah yang mana kebiasaannya tidak dapat ditanggung, tidak dapat dipikul oleh seseorang individu. Dua jenis masyaqqah, masyaqqah mu'tadah dengan ghair mu'tadah. طيب، وننتقل الآن إلى معنى التيسير. تيسير لغة مصدر يسر، وهو ضد العسر، وأصله في اللغة انفتاح الشيء وخفته. وأما اصطلاحا بمعنى السهولة والليونة. السهولة mudah dan juga lembut. Luyuna, luyun, layin, boleh berubah-ubah kan, التيسير. طيب، إذن فما معنى هذه القاعدة؟ يعني المعنى المجري هو إن التشريع المبني على رفع الحرج وتحقيق مصالح العباد والمحافظة على الضروريات والحاجيات والتحسينيات، والأحكام التي يؤدي تطبيقها إلى وقوع المسلم في حرج ومشقة، فالشريعة تخفف هذه الأحكام كي يؤديها المسلم دون عسر ومشقة.
sesuatu benda yang menjadi kewajipan untuk kita laksanakan kalau berhadapan dengan satu situasi, kondisi, kepayahan, masyakkah, maka dalam keadaan tertentu, syariah memberikan keringanan hukum untuk memudahkan seorang Muslim itu melaksanakan tanggungjawab yang ditaklifkan kepada dia. Baik. وهناك الأمثلة على هذه المشقة، يعني مثلا التيمم للمريض رخصة. التيمم المريض عندما لا يستطيع أن يتوضأ بالماء فينتقل إلى تيمم. وكذلك قصر الصلاة وجمع للمسافر. طيب ثم كذلك وإذا شق على الإنسان أن يصلي قائما فيصلي قاعدا. Kalau tak boleh duduk, sembahyang macam mana? Tak boleh berdiri, maka sembahyang duduk. Kalau tak boleh sembahyang duduk, sembahyang ala jambi. Kalau tak boleh berbaring, maka pakai birra'si, isyaratil ra'si. Tak boleh juga dengan isyaratul ain. Tak boleh juga dengan qalbi. Peringkat-peringkatnya lah. Contoh itu adalah contoh rukhsah yang ada dalam syariat kita. Baik. Summa ma hiya asbab wujud al-masyaqqah? Asbab at-takhfif. Baik, hunaka iddatu asbab لوجود المشقة ويحمل إلى التخفيف من ناحية الأحكام. Sama ada berkaitan dengan khata'. ثانيا السفر. ثم المرض. ثم الإكراه. طيب ثم النسيان أو السهو. ثم الجهل. طيب ثم عموم البلوى. وأخيرا النقص الطبيعي. Orang yang tak cukup intelektualnya, mungkin lahir kurang akal dan sebagainya. Naqsu at-tabi'i. Baik. Wal'an, kita tengok dulu yang pertama kepada as-safar. Apakah bentuk-bentuk masyaqqah, rukhsah, bentuk-bentuk rukhsah yang ada pada safar. Baik. يعني السفر وهو انتقال من موضع الإقامة من موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم. Orang musafir ni ialah seorang yang beralih. Safar tu sendiri beralih kedudukan daripada tempat kediaman dia dan dia berserta dengan niat bertujuan. Musafir itu maksudnya dia berjalan, bukan kata jalan tak ada tujuan. Berjalan, bergerak dengan ada tujuan. Itu adalah musafir. Baik. Wasafaru yaghlibu ma'ahu wuqu' al-masyaqqah. Kenapa safar ini menjadi salah satu asbab at-takhfif? Karena yaghlib ma'ahu wuqu' al-masyaqqah. Kebiasaannya orang musafir ini dia akan berhadapan dengan masyaqqah. فلذلك قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. Apabila kamu berjalan di atas muka bumi, فليس عليكم جناح, maka tidak ada maka dibenarkan kepada kamu untuk taqsuru minas solat, untuk mengqasarkan solat. Itu contoh tentang musafir. Baik. Walakin hunaka syurut as-safar al-mukhaffaf. Syurut as-safar al-mukhaffif yang boleh memberikan keringanan hukum. Kita dah belajar dalam bab fiqh ibadat. أولا أن تكون المسافة معقولة شرعا والمسافة مختلف فيها بين الفقهاء. Berapa jarak yang dibenarkan untuk kita qasarkan solat ataupun jamak solat? فقيل 83 كيلومترا وقيل أيضا 96 كيلومترا وقيل 100 كيلومترا. Tapi kalau kita rujuk kepada fatwa yang terkini dikeluarkan oleh Jabatan Mufti ialah 81 km. Itu fatwa yang terkini mengikut kiraan dua marhalah itu ialah 81 km, maka sudah boleh untuk kita menjamakkan solat. Baik. Hadza awal bulugh al-masafah. Baik, thumma thaniyan
Ayakuna safaru safar ta'ah la safar maksiyah. Safar tersebut mestilah bersifat ketaatan. Tujuannya untuk ketaatan, bukan untuk maksiat. Faman safara ila baladin li ajli syurbil khamri wa zina fala yubahu lahu jam'u salatain wa qasrihima lianna safarahu safar maksiyah la safar ta'ah. Baik, thumma thalithan an yujawiza makana iqamatihi. Yang inilah maksud apa? Yujawiz, yang ini maksudnya dia melepasi. Melepasi kawasan kediaman dia. Cuma kita persoalannya ni dia kata tajawub bi ay yakhruja min al baladah allati yaskunu fiha, keluar daripada kawasan kediaman dia. Hadza qaulul jumhur. Baik. Cuma persoalan yang dikatakan keluar daripada kawasan kediaman tu apa? Mungkin kalau kita duduk di kampung, fil qaryah hunaka hudud qaryah. Kan sungai ke batu ke, ataupun sekarang duduk di taman. Yang dikatakan kita qaryah kita di taman ni, tempat duduk kita di taman ialah kan dia punya signboard itu dah mengatakan itu kediaman kita. Contoh kita duduk Taman Anggerik, Taman Desa Kasia. Kan? So kita duduk di Desa Anggerik, keluar daripada Desa Anggerik, dah pergi ke Nilai, itu dah jadi sebagai keluar daripada kawasan kediaman kita. Walaupun pemahaman kita qaryah itulah qaryah masjid, tapi sebenarnya dalam pembahasan fiqh, keluar daripada kawasan kediaman ini sama ada dalam bentuk board, ada signboard ke, ada sungai ke, ada perenggan ke, itu dah dimasukkan dengan makan iqamah. Tajawuz makan iqamah. Baik, thumma qasdu safar bi an yaqsuda mawdi'an muayyanan. Dia mesti ada tempat tujuan lah, mana nak pergi. Tidak ada syarat-syarat yang yurakhis fi safar. Baik, thumma thaniyan al-marad. Baik, al-marad yani as-saqam. As-saqam huwa khurujul badani عن الحد الاعتدال والاعتياد إلى إعوجاج والشذوذ. Keluar keadaan badan kita ni daripada sihat, elok kepada jadi tak betul. I'wijaj. Jadi i'wijaj ni jadi macam bengkok lah, jadi macam bukan dalam keadaan yang sihat. Okey. Wa syartuhu an yakuna al-maradu shadidan bihaythu yuaddi ila al-maut aw talif بعض إلى أو تلف بعض الأعضاء مثل قطع اليد, tangan terpotong, atau fawat manafi'aha, ataupun tangan ada tapi dah jadi macam penyakit, nak kata apa, penyakit apa tu, diabetes kan, kaki ada, tangan ada tapi dah buruk, fawat manafi'aha bihaitsu yabqa al-'udwu mawjudan lakin la manfa'ata fihi مثل أن تبقى الأذن أن تبقى الأذن موجودة لكن الشخص لا يسمع بها. Ada telinga tapi tak mendengar. Jadi ini dikira sebagai satu sakit yang memberikan keringanan. Baik. Jadi apa dalilnya? Ma daliluhu? Dalil al-marad masalan fil Quran, hunaka al-ayah qala ta'ala faman kana minkum maridan أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Baik, itu jenis sakit. Cuma sakit ni pun kalau sakit takat batuk biasa-biasa tu taklah lagi kita kata mengerusahkan. Bila dah demam, tak boleh kena air dan sebagainya, luar daripada kebiasaan, itulah yang dimaksudkan sakit yang memberikan rukhsah untuk hukum-hukum rukhsah. Baik, ثم بعد ذلك الإكراه. طيب ما المعنى بالإكراه؟ إكراه ialah hamlul ghairi ala an yaf'ala ma la yardahu wa la yakhtar. Kita menjadikan, membawa seseorang itu melakukan perkara yang tidak dia ridai. Melakukan perkara yang dia tidak, bukan pilihan dia. Laisa ikhtiyari. Contohnya ikrahu bil wa'id awil ilzam. Ikrah bil wa'id ini paksa dengan memberikan ancaman, mungkin ancaman bunuh dan sebagainya kepada dia. Jadi dia terpaksa lakukan perkara itu atas dasar paksaan. Mana kalau dalam keadaan biasa dia tak lakukan, tapi oleh kerana ada wa'id, ada ancaman, maka dia terpaksa lakukan. Baik, walakin syurut al-ikrah al-mukhaffif lil ahkam
Perlu lihat juga macam mana bentuk paksaan tersebut. Baik, awalan ayyakuna al-mukrih. Man huwa al-mukrih? Mukrih isim fa'il, mukrih ni orang yang memaksa. Ayyakuna al-mukrih qadiran ala tanfis ma haddada bihi. Dia berkeupayaan. Orang yang paksa tu berkeupayaan. Dia berkuasa untuk nak melaksanakan apa yang diancam tu. Contohnya, kanak-kanak diancam oleh seorang orang tua, orang dewasa, maka itu makruh, ikrah. Tapi kalau kanak-anak 2 tahun mengancam seorang yang umur 20 tahun, itu tak nama sebagai ikrah. Jadi qadiran ala tanfis ma haddada bihi. Wa ayakuna al-mukrah ajizan an takhallus minhu. Yang dipaksa pula dia tidak upaya untuk nak melarikan diri daripada ancaman tersebut. Okay. فمثلا لو أن صبيا عمره 5 سنوات حدد رجلا عمره 30 سنة بأن الصبي سيضربه بسكين، فهذا لا يعد إكراها لأن الرجل يمكن أن يتخلص من هذا الأمر. Kalau seorang anak, kanak-kanak kecil umur 5 tahun, dia paksa ataupun dia mengancam seorang dewasa umur 30 tahun, maka ini tidak disebut sebagai ikrah lah. Kerana ar-rajul yumkin an yatakhallas min hadzal amal. Baik. Yang ketiga ialah ay yaqa'a fi ghalibi dhanni al-mukrah annahu law lam yajid ila ma da'a ilaihi tahaqqaq ma haddada bihi. Kalaulah, maknanya pada zon orang yang diancam tersebut, orang yang dipaksa tersebut, kalaulah dia tidak menyahut apa yang tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh orang yang mengancam itu, yang memaksa itu, maka kemungkinan besar dia akan dibunuh ataupun dipukul dan sebagainya. Zonnya kemungkinan besar dia akan mendapat apa yang diancam itu kerana tidak lakukan. Famathalan law anna rajulan A haddada rajulan akhar بالقتل إن لم يشرب الخمر، والرجل الثاني يعلم أن A رجل سيء وقاتل ويمكن أن يقتله، فهذا يعد إكراها. Sekarang ni A dia mengancam B dengan bunuh kalau tidak minum khamar. Jadi yang dipaksa ni dia tahu dah, dia ni kalau aku tak buat apa yang dia suruh, memang dia bunuh sungguh kan. Maka ketika itu zonnya, maka dia mungkin dia terpaksa minum arak kerana mengelakkan daripada dibunuh oleh orang yang memaksa tadi. Okey. Rabi'an an yakuna syai'u al-muhaddad bihi mimma yashuqqu 'ala al-mukrah tahammuluhu. Iaitu apa? Ancaman tersebut, perkara yang diancam tersebut adalah satu kepayahan untuk ditanggung oleh orang yang dipaksa. Kan? Kalau hang tak buat benda ni, hang kena pukul. Hang tak buat benda ni, hang kena bunuh. Tapi kalau dia kata, kalau hang tak buat apa aku suruh, aku panggil hang Arnab, contoh. Aku nama hang Arnab kan. Nama hang Kerdai kan. Yang tu tak nama ancaman lagi dah. Yang ni kiranya ancaman ialah ancaman ataupun paksaan ni mimma yashuqqu 'alal mukrah tahammuluhu. Dia tak boleh nak menanggung apa yang diancam oleh si orang yang paksa tadi. Okey. Baik, ثم بعد ذلك أن يكون الإكراه عاجلا بأن يهدد بتنفيذه في الحال. Apa maksud dia? إذا حدد أنه سينفذه في المستقبل فلا يعتبر إكراها. Maknanya ancaman tersebut kalau tidak dia punya paksaan tersebut kalau tidak dilakukan, maka dia akan lakukan yang diancam itu ketika itu. Adilan akan segera akan lakukan apa yang dia diancam tu. Tapi dia kalau kata orang kata, kalau kamu tak minum arak, maka bulan depan aku akan bunuh hang. Itu maknanya itu kita bukan fil hal lah. Itu kita kata ajilan.
Ajilan benda yang akan berlaku akan datang. Jadi ikrah ni ialah benda yang ancaman itu berlaku ketika itu. Okey. Syurut al-ikrah. Baik, jadi dalil kepada ikrah ni kalau kita tengok dalam hadis, sunahkan hadis, apa dalilnya? Dalil ikrah ni, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini bukan hadis, ini dalam Al-Quran. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Adapun hadis ialah innallaha tajawaz an ummati al-khata'u wal nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala mengangkat daripada umatku ini dosa yang disebabkan oleh khata'. Kita buat secara salah ataupun terlupa. Wa mastukrihu alaih, ataupun kerana terpaksa. Maka itu adalah dalil di antara dalil tentang ikrah tadi. Baik, thumma nati ila nisyan. Lupa kan. Zawal al-ma'lumah an fikri mukallaf ma'al ajzi an tadhakkuriha fil hal. Lupa ni apa? Lupa ni ialah kegagalan kita untuk mengingati maklumat pada masa diperlukan. Aw adam istihdar syai' fi waqt al-hajah ilaih. Dengar jawab periksa qawaid fiqhiyah ni dalam dewan periksa, waktu itulah lupa. Tapi kalau jawab midterm, esok saya tak baca lagi ni. Midterm ni lupa kan, kamu confirm lah, kamu buka buku kan. Tapi kan, sekarang ni Allah Ta'ala, saya hantar Allah Ta'ala, bukan hantar Allah Ta'ala, kita Allah Ta'ala punya CCTV. Esok ada midterm pukul 9.10 esok. Kita nak cek macam mana ketelusan, sejauh mana integriti masing-masing. Walaupun saya tak nampak, tapi Allah nampak. Jadi akhirat nanti, siapa yang meniru ni, kita tengok. Siapa yang mata juling tu, dia tiru lah. Jadi baca elok insyaAllah. Kalau faham betul-betul setiap kaedah yang kita belajar, insyaAllah, barulah kita dapat lihat macam mana kita ni faham tak faham kan. Kalau tiru, tak jadilah. Baik. Jadi itu nisyan. Baik, summa min syurut nisyan mada? Alla yakuna nisyanu bisabab taqsir al-mukallaf fi mubasharati asbab tadhakkur ma'a qudratihi alaih. Apa maksud dia? Fa in kana bisabab taqsirihi fala yu'addu sababan litakhfif. Kaman akala fi salati nasiyan. Lupa ini bukanlah disebabkan oleh kecuaian mukallaf dalam melaksanakan sebab-sebab yang boleh menyebabkan dia ingat kepada perkara tersebut. Fa in kana bisabab taqsirihi fala yu'addu sababan litakhfif. Tapi kalaulah disebabkan kecuaiannya, maka itu tidak dinamakan sebagai lupa yang memberikan keringanan hukum. Contoh macam mana? Contohnya lupa ketika mana bulan Ramadan. Kan? Hari pertama awal Ramadan, maka kita termakan. Lupa kata hari itu ada satu Ramadan. Itu biasalah. Kerana kita biasanya akan makan. Tapi kalau semayang, tengah semayang tu duduk makan. Tengah semayang angkat takbir dah, tiba-tiba duduk makan. Kan, makan. Maka itu tidak dinamakan, itu bukanlah itu adalah sengaja. Sebab dari semayang ni dia ada perbuatan. Angkat takbir tu kita dah tahu lah. Jaranglah orang kata angkat takbir tu tak ketahuan lagi, tak sedar dia tengah semayang. Itu maksud tadi tu. Kalau bukan kerana kecuaian kita dah set dah esok nak puasa, tengok lupa juga kata hari ni satu Ramadan kerana kita biasa buat. Itu sebenarnya maksudnya bisabab taksir. Bukan kerana kecuaian kita. Memang terlupa. Kan? Okey. Maknanya benda yang kita dapat elakkan. Kalau tak dapat elakkan, elakkan lupa itu, itulah dia yang menyebabkan keringanan hukum. Baik. Thaniyan alla yata'allaqu nisyan bi huquqil ibad. Faman nasya ada'a daini fala yu'addu nisyan mukhaffifan lil hukmi bal yajibu alaihi ada'ud dain. Yang keduanya lupa ni ialah lupa yang tidak berkaitan dengan hak manusia.
Kalaulah seseorang tu lupa nak bayar hutang, rupanya itu tidaklah menggugurkan kewajipan tanggungjawab dia untuk bayar balik hutang kawannya. Walaupun dah 20 tahun, walaupun 10 tahun, kan, dia kata tak bayar sebab lupa. Bila dia teringat balik, kena bayarlah. Kawan dia ingatkan, hutang ke 10 tahun tak bayar lagi. Dia kata lupa. Jadi lupa bila dah ingat tu, kena bayar. Itu maksud dia. Jadi, lupa yang walaupun tempoh yang lama tu tidak menjadi sebab kepada keringanan hukum. Bal yajibu alaihi ada ulai, tapi dia wajib untuk, kan, untuk membayar hutang tersebut bila dia ingat. Ya. Baik, ثم بعد ذلك الجهل. الجهل يعني عدم العلم بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها. Jahil apa maksud jahilnya? Ya, kita tidak mengetahui hukum-hukum syarak sama ada semuanya ataupun sebahagiannya. Kan, itu kejahilan. طيب إذن هناك شروط لاعتبار الجهل المخفف للأحكام. أولا ألا يكون فيما يمكن الاحتراس عنه والوقاية منه بسؤال أهل العلم عن حكمه. فالجهل بكيفية الوضوء لا يعد سببا مخففا لإمكانية سؤال الشيخ أو المفتي عن ذلك. Yang pertama ialah lupa ini bukanlah daripada jenis, lupa apa bukan lupa, kejahilan ini bukanlah disebabkan di atas satu isu yang kita boleh elakkan. Contohnya kalau seorang tu kata jahil, tak tahu cara berwuduk, itu mustahil lah. Sebab sekarang ni di sekolah-sekolah, mula daripada tadika lagi kita lah pun diajar cara sembahyang, cara wuduk, sampailah usim, kan, masuk usim pun dia belajar lagi fiqh ibadat. Tiba-tiba dia kata jahil, tu tak kira. Baik. Tapi sebab benda ni benda yang fardu ain. Tapi kalau dia kata tak tahu tentang hukum gelatin ini halal ke haram, dia tak tahu benda tu. Rupanya gelatin buat daripada boleh datang bersumber babi pun ada, daripada sumber yang halal ada, haram ada. Tapi dia tak tahu pula yang dia makan tu ialah daripada sumber babi. Kan, itu biasa. Kalau tak tahu tentang hukum macam apa, tentang gelatin ke, istihalah ke, tentang keuangan Islam ke, itu mungkin kita benda yang kebiasaannya manusia, masyarakat kita tak tahu, memang tak tahu lah. Sebab dia teknikal sikit. Jadi mereka yang mungkin al-ihtiras yang boleh dielakkan, contoh macam semayang, puasa, wuduk, itu kejahilan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai satu sebab mukhaffifan lil ahkam. Itu maksud dia. Baik, thaniyan alla yata'allaqul jahlu bihaqqil ibad. Sama macam yang tadi. Kejahilan ini tidaklah dia berkaitan dengan sesuatu yang melibatkan hak manusia. Misal, ka'an yutlifal mushtari al-mabi' qabla qabdi jahilan. Apa maksud dia? Kalau seorang pembeli ni dia memusnahkan barangan yang nak dibeli itu sebelum sempat jadi milik dia, sebelum dia bayar duit yang jadi milik dia, kan, dia musnahkan barang itu kerana jahil. Tak tahu, jahilan, dia tak tahu milik siapa. Kan? Itu tidak diterima lah. Maknanya kalau dia tak tahu siapa pemilik pun, kan, masuk dalam kedai, kalau dah rosak kan, maka dia kena bayarlah ganti rugi kepada barang tersebut. Itu maksudnya. Jadi tidak berkaitan dengan hakul ibad. Baik. Baik, ثم umum al-balwa. Umum al-balwa, yakni, apa makna umum balwa? Pernah dengar tak? Kamu pernah dengar? Umum balwa ni apa? Okay, siapa pernah dengar umum balwa ni apa? Okay. Umum balwa ialah syuyu'ul bala' bihaitsu yas'ab 'ala al-mar'i at-takhallus aw al-ibti'ad anhu. Balwa ni ialah, nak cakapnya, benda yang sukar dielakkan. Syuyu'ul bala', satu benda yang menimpa kita, yang mana sukar untuk dielakkan. Menimpa semua orang sekali. Bihaitsu yas'ab 'ala al-mar'i at-takhallus aw al-ibti'ad anhu. Sukar bagi untuk semua orang mengelakkan diri ataupun menjauhi daripada benda tersebut. Baik, masalan, man ya'mal fi ذبح الغنم فغالبا ما تأتي قطرات من الدم على ثيابه. Bila sembelih kambing ke sembelih lembu ni, biasanya apa?
percikan darah itu akan terkena kepada baju dia. Wala yumkin al-wiqayah min tilkal qatarat. Sukarlah untuk nak elakkan. Fayajuzu lahu an yusalliya bi tilka thiyab fi halati kana ad-damu alladhi ala thiyabihi qalilan li su'ubati al-waqiyah min dhalika ad-dam. Al-wiqayah min dhalika ad-dam. Jadi diharuskan untuk dia sembahyang kalau kadar darah yang terpercik ke bajunya itu sikit pada adatnya. Sedikit pada adat, percikan sikit lah. Adat kita ukur berapa sikit tu, kalau kata sikit-sikit lah. Tapi kalau banyak tetap kena basuh lah. Satu lagi apa? Kalau kamu pernah dengar isu coklat Cadbury? Coklat Cadbury yang kata ada DNA babi tu. Isunya ialah yang macam mana yang kata boleh kesan ada DNA babi tu pada coklat Cadbury. Katanya pada mesin kita alat untuk test DNA tu, dia dalam proses produksi awal bebas daripada sebarang DNA babi, tidak menggunakan bahan-bahan daripada babi. Okay. Cuma bila benda melibatkan DNA ni, kalau contohnya alat mikroskop yang kita nak pakai tu, kita dah pernah sebelum ni pernah test untuk cek babi, dia akan melekat DNA di situ. So bila pakai pula untuk test, nak test ada DNA atau tidak pada produk coklat ni, kemungkinan melekat gitu. Sebab tu kalau kamu berjalan, kita berjalan di hadapan restoran yang masakan lauk berasaskan babi lah. Okay, jadi bila dia masak tu, dia keluar apa? Asap dia. Asap tu melekat pada baju kita. So yang baju kita ni kalau kita pergi test dalam lab, ada tak ada DNA babi? Ada. DNA babi tu mungkin melekat pada kita. Persoalannya, boleh tak kita sembahyang? Hal yajuzu lana an nusalliya bin nafsil al-malabis. Perlu sertu tak perlu sertu? Sedangkan kita hanya berjalan di hadapan kedai yang masak babi saja. Jadi ni dalam konteks ni kita sebut umum balwa. Tidak perlu untuk disamak ataupun disertu lah. Okay, kalau contoh-contoh yang klasik sikit, dia kata apa? Salatu fil masjidil haram kan ala zarqit tuyur. Solat di atas kawasan Masjidil Haram yang mana terlampau banyak dia punya tai tai burung dia. Siapa suka dielakkan, maka harus untuk solat di tengah-tengah celah-celah najis burung tu, ataupun kita letak sejelah kita di atas sembahyang tu. Itu kawasan yang suka dielakkan. Itu maksudnya umum balwa. Okey. Begitu juga kita umum balwa ni kalau kes percikan daripada air hujan. Kita nampak di taman kita mungkin ada anjing ke dan sebagainya, ada najis kucing ke. Bila hujan ni dia bercampur habis lah kan. Bila air tu terpercik kena kepada pakaian kita, maka harus untuk solat walaupun tanpa dibasuh, atas dasar umum balwa. Okey. Baik, thumma akhiran an-naqas. Ada lagi okey, yang kedua takrif ialah naqas. Makna naqas yakni ضد الكمال. إذ إن صاحبه يتحمل نوعا من المشقة إذا طلبنا من القيام بالتكاليف. Orang yang kurang akal. ونقص بالمكلف يتعلق بثلاثة أمور. 3 bentuk kekurangan yang biasa ada pada seorang mukallaf ialah al-aqlu, naqsul aqli, wa naqsu alladhi ya'tarid al-aqlu yani al-junun. Okey, junun faham semua? Majnun. Wal atah, ma'tuh. Gila, atuh ni orang yang lembam kan? Betul, lembam kan? Atah ni orang bodoh lah, bodoh. Dia tak gila tapi dia bodoh sikit. Wa naumu wal ighma. Ighma ni pengsan, orang pengsan ataupun orang pitam. Ataupun koma. Wasakru. Sakru ni maksudnya apa? Sukran, al-iskar, sukran, orang mabuk. Wa hadhihi al-umur min asbab taysir. Jadi sebab tu orang koma dalam tempoh 2 bulan. Adakah wajib untuk dia menunaikan solat? 2 bulan dia koma. Soalannya, bila dia ighma tu, dia dah tak ada akal. Jadi tidak ada akal ni maksudnya dia kurang sebab mukallaf.
Jadi menggugurkan kewajipan dia untuk solat disebabkan dia irma tadi. Tapi bila dia kembali okey waras, dia solat macam biasalah. Baik. طيب ثم الحرية يعني النقص الذي يتعرض الحرية يعني الرق وتسقط عن العبد صلاة الجماعة والعيدين. Rق ialah penghambaan, maka seorang hamba tidak dituntut untuk solat jamaah ataupun solat aidain. طيب ثم الذكورة والنقص الذي يعترض الذكورة هو الأنوثة. Orang perempuan ni juga ialah kita kata sebagai kurang lah. Kurang berbanding dengan orang lelaki. Oleh sebab apa? Fatasqut solat anil mar'ah waqtul haid. Dia tak macam orang lelaki. Orang lelaki boleh sempurna sembahyang. Orang perempuan dia ada nifasnya, ada haid dan sebagainya. Okey, ada naw' nuqsan. طيب ثم بعد ذلك الخطأ. طيب الخطأ يعني وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائل. Melakukan satu tindakan, satu percakapan yang berlainan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang bercakap. Terlanjur cakap ke, tersilap cakap ke, tersilap lakukan. Dia nak buat macam ni tapi dia plan nak buat macam ni tapi dia buat benda lain. Khata'. طيب إذن من شروط الخطأ المخفف للأحكام أن يكون متعلقا بحق من حقوق الله تعالى. Khata' itu berlaku melibatkan hak Allah Ta'ala. Li'annaha mabniyatun ala musamah. Kerana ia berkaitan dengan hukukillah ni dia mabniyah ala musamah. Mesti ada toleransi lagi. Amma law kana al-khata' fi huquqil ibad fala yu'addu sababan lil takhfif. Mana kalau tersilap, kita tersilap lakukan sesuatu, kan, solat sebagainya, kita semayang. Semayang patutnya pukul 1:05. Kita semayang pukul 12. Ingat dah masuk lah. Kan jadi tersilap. Tidaklah dia apa. Ataupun tertidur. Tertidur. Kita menyebabkan terlepas solat. Maka dimaafkan. Amma law kana al-khata'u fi huquqil ibad fala yu'addu sababan litakhfif. Tapi kalau salah itu berkaitan dengan hak manusia, maka itu tidak menjadi satu sebab yang memberikan keringanan hukum. Faman atlafa hasuba sahibihi bil khata' fayajibu alaihi ta'wid. Contohnya seseorang yang merosakkan komputer ataupun laptop kawan dia kerana tersilap, kan, fayajib alaihi ta'wid, maka wajib kena ganti rugi walaupun dia tersilap. Kan? Itu. Jadi senang cakapnya benda yang hukuk ibad ni tak kira lah dia nisyan ke, khata' ke, ikrah ke, tetap kena ganti. Okey, itu beza dia. Baik. Okay, boleh faham sekarang ni? Sebahagiannya kita dah belajar kan dalam hukum fiqh lah. Baik, wal an nantaqi ila anwa' at-taysir. Anwa' at-taysir atau at-tarkhis. Baik, hunaka iddat anwa' ar-rukhsah. Hunaka rukhsah isqat, rukhsah tanqis. Rukhsah dalam bentuk isqat ni menggugurkan. Gugurkan, tanqis berkurangan. Rukhsah dalam bentuk pengurangan. Rukhsah ibdal, penggantian. Rukhsah taqdim, mendahulukan. Rukhsah takhir, melewatkan. Rukhsah ittirar, rukhsah keterpaksaan. Semua rukhsah taghyir, perubahan. Baik, apa maksud hadza? Kulli hadhihi al-mustalahat. Baik, idan anwa'ut tarkhis, taysir, مثلا rukhsah isqat, menggugurkan. Apa benda contoh-contoh yang kita hukum hakam yang menggugurkan? Contohnya isqat salatil jum'ah anil musafir. Orang yang bermusafir pada hari Jumaat maka gugur daripadanya solat Jumaat. Cuma ada perbahasan lagi lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, qaul jadid dia kata dia musafir selepas ba'da tulu'il fajri yajib alaihi solat Jumaat. Kalaulah musafir qabla tulu'il fajri maka menggugurkan solat Jumaat. Tapi ada juga pandangan lain dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan walaupun musafir selepas terbit fajar hari Jumaat, asalkan sebelum masuk waktu zuhur, so masih lagi menggugurkan solat Jumaat. Okay? So kesimpulannya ikut keadaan lah. Kalau kita bawa draft kita sendiri, kita sempat cari masjid lagi, solat lah.
Tapi kalau dah kamu bersafir untuk naik bas sebagainya, memang driver bas tu tak berhenti dah, maka itu kita gantikan dengan solat jamak lah. Okey, kosong ataupun jamak. Okay. Baik. Summa rukhsah tanqis. Pengurangan. Misaluhu qasrus salat ar-rubaiyah lil musafir. Pengurangan daripada 4 rakaat ila rakaatain. Okey. Summa rukhsah ibdal, penggantian. Maksudnya apa? Ibdal al-wudu' bil tayammum. Orang yang tak boleh wudu' maka dia ganti dengan tayammum. Rukhsah ibdal. Baik, summa rukhsah taqdim. Ini contohnya jam'at taqdim sebab al-barad. Wa jam'u zuhur ma'al asli waqtu zuhri. Tidak buat dalam musafir jamak taqdim. Ada jamak takhir. Kemudian ada rukhsah ittirar. Terpaksa. Sebab terpaksa, contohnya masalan jawazu akli al-qalil min al-maita 'an al-ju' al-shadid wa 'adam wujud ta'am halal. Harus untuk makan sedikit dengan daripada maitah bangkai ke, daripada makanan yang tak halal ke, sekadar untuk menghilangkan kelaparan. Fi halah ada wujud ta'am halal. Wa akhiran rukhsah taghyir. Perubahan ini, misalnya taghyir hayatis solat bisababil khauf. Orang semayang dalam keadaan takut sebab khauf. Wa taghyir hayatis solat, daripada solat ittijahil qiblah kepada solat tidak menghadap kiblat, ataupun solat syiddatul khauf. Ketika medan peperangan, kali pertama dia menghadap kiblat, kemudian waktu yang lain diharuskan untuk solat tanpa menghadap kiblat. Hadha min anwa' tarkhis fi syariah. Baik, jadi dalilnya saya boleh baca sendirilah kan. Ini dalilnya dari tentang al-yusru fil Islam. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب هذا دليل على تيسير في الإسلام. طيب وكذلك من الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. Nabi suruh mudahkan, jangan susahkan. وبشروا ولا ينفروا. Kita tabsyirkan, kita berikanlah berita gembira walaupun tak gembira mana, tapi berilah berita gembira. Dan jangan menakut-nakutkan orang. Tentang Islam dan cerita ke orang, ceritalah tentang benda yang baik-baik. Jangan cerita benda yang boleh menakutkan, menjauhkan orang daripada agama kita. Baik, an Aisyah radhiyallahu anhu qalat ma khayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ma khayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam ya'sam. Nabi tidaklah memilih di antara dua benda, melainkan Nabi akan pilih yang paling mudah, selagi mana tidak berdosa. Kan? Jadi ini di antara okey. Dan benar-benar kita tengok dalam hadis banyak lagi kisah-kisah yang macam mana sahabat syaka ba'd sahabah mimman yatulu fi salatil jamaah. Ada di kalangan sahabat yang bila sembahyang berjemaah dia mereka memanjangkan solat. Dan Nabi kata ayuhan nas innakum munfirun faman shalla bin nasi falyukhaffif. Dia kata kalau siapa yang sembahyang ni janganlah menakutkan orang dengan sembahyang. Faman shalla bin nasi falyukhaffif. Siapa yang jadi imam maka ringankanlah solatnya. Fa inna fihimul marid wad dha'if wa zal hajah. Karena mungkin ada di belakangnya itu orang sakit. Orang yang orang tua-tua yang tak larat, ataupun orang yang ada keperluan. Jadi itu di antara dalil ala taysir fil Islam. Baik, itu mukadimahnya lah tentang masyaqqah tajlibut taysir. Ada sebarang soalan? Boleh faham kan? Ingat, taklah payah sangat. Baik. Okay, kita pergi sikit lagi tentang okey, ada orang ni saya tak ada tanya apa tak menjawab ni. Kamu masih berada di hadapan laptop ataupun sudah hilang? Masih Ada doktor. Alhamdulillah. Okay, saya ingat dah tenggelam dalam masjid dah. Okey, baik. Baik, wal'an nantaqi ila qawaid far'iyah. Macam saya pesan, kamu cuba fahamkan setiap, macam mana kita nak bagi ingat ni? Payah kan? Kuncinya ialah kita cuba faham kaedah tu. Kemudian
bila soalan datang dalam bentuk ayat tu, kamu kaedah dengan kaedah tu. Sudah. Lepas tu kena faham dan juga cuba ingat. Cuba ingat. Subjek ni memang kena ingat. Baik, awalan ad-darurat tubihul mahzurat. Dah dengar kaedah ni? Dah? Baik, thaniyan al-hajah tanzilu manzilat ad-darurat ammatan kanat atau khassah. Keperluan ini kadang-kadang hajat ataupun keperluan ini boleh jatuhkan, boleh turun ke peringkat darurat sama ada secara umum ataupun melibatkan benda yang awam ataupun keperluan khusus, keperluan umum ataupun keperluan khusus. Baik, thumma thalithan idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Apabila sempit sesuatu perkara maka luas dia dari segi hukumnya. Apabila satu perkara itu dia sempit maka luas, maka menjadi luas dari segi aspek hukum. Wa idza ittasa'a dhaqa. Dan apabila luas maka sempit. Macam mana tu? Nanti kita tengok maksudnya. Baik, thumma idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal. Kalau tak mampu nak lakukan yang hukum asal, maka beralih. Dia boleh beralih kepada hukum ganti. Baik, thumma ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat dia diukur sekadar buat mengikut kadarnya saja. Okey. Baik, thumma thalisan ma jaza li'uzrin batala bi zawalihi. Sesuatu yang diharuskan kerana keuzuran tertentu batala bi zawalihi, maka hukum harus tersebut dia terbatal apabila telah hilang keuzuran tersebut. Ya. Baik, sabian al-ittirar la yubtil haqqal ghairi. Keterpaksaan tidak membatalkan hak orang lain. Okey. Wa akhiran al-maisur la yasqut bil ma'sur. Okey, keringanan dan tidak menggugurkan satu benda yang payah. Sekejap ni ada orang siapa tidak ceng kejap Ya. Okey. Hari ini kita akan habis awal sikit. Okey, jadi kita habiskan semua kaedah ni. Nanti insya-Allah sebab mungkin tajuk ni pun kita boleh cover dalam 2 minggu. Jadi kalau tak sempat ni kita habiskan semua, kita sambung minggu depan. Okay. Tapi saya nak ambil mungkin dalam 2-3 kaedah saja. Boleh kita habiskan. Baik, awalan ad-darurat tubihul mahzurat. Baik, apa makna al-qaedah? يعني إن الحلال الاضطرار أو الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المحظور الشرعي. Keadaan keterpaksaan ataupun hajat yang bersangatan mengharuskan kita untuk melakukan irtikab al-mahzur syar'an. Dan yang mahzur muharram syar'an. طيب. المحظور بمعنى الحرام المنهي عن فعله. والحرام ما طلب الشارع تركه على wajh al-hatmi wal-ilzam. Benda haram ni kita maklum, benda yang dituntut oleh syarak untuk meninggalkan ala wajh al-hatmi wal-ilzam. Tuntutan yang pasti. Tuntutan yang memang dituntut untuk kita tinggalkan. Itu adalah haram. Baik, jadi darurat ni perlu dipaham dengan baik kerana ramai orang yang salah faham tentang aspek darurat. Jadi perbahasan panjang lagi lah. Cuma dalam ni sekadar dia memberikan ringkasan saja. Tapi bukan semena-mena je lah. Sebab benda darurat ni menyebabkan melakukan benda yang diharamkan. Jadi adalah parameternya dan juga syarat-syarat. Sebelum benda tu nak didarurat, kita bukan untuk perubatan ni bukan kita yang tentukan. Yang mengukur tentang tahap mana darurat dan perubatan ialah doktor pakar. Bukan ustaz. Ustaz ni bagi pandangan hukum, tapi perubatan ni doktor pakar kena ambil pandangan doktor pakar. Baik, min tatbiqatul qaedah. Contohnya ialah jawazul kadzib 'inda darurah. Harus untuk berbohong ketika mana darurat. Ini mungkin darurat ni dalam keadaan begini lah, mungkin darurat kalau kita
tidak melakukan pembohongan. Dia akan menyebabkan kemusnahan, kerosakan dan sebagainya. Itu nak selamatkan rumah tangga kan. Bukan tipu bini lah. Kita kena cakap jujur. Cumanya mungkin al-kazib 'inda darurah, contohnya tahkim, seorang yang menjadi tahkim, orang tengah untuk mendamaikan dua pihak yang bertelaga, yang ada syiqaq baina zawjaini. Maka orang tengah ni kadang-kadang dia boleh berbohong kan, apa yang diceritakan oleh isterinya tentang suaminya kan. Maka masa cerita tu suami tak ada kan, dia mungkin dalam bilik kan cerita. Tapi bila dia sampai, dia macam filter lah, orang tengah ni filter lah. Dia tak semua benda yang disampaikan oleh pihak isteri itu disampaikan kepada suami. Jadi dia boleh mungkin dia terpaksa berbohong juga kan, untuk selamatkan rumah tangga dua pihak ni. Contohnya kan dalam keadaan darurat kan. Jawazul kazib 'inda darurah. Baik. Thumma jawaz nabshi al-qabr al-mayyit ba'da dufnihi lid-darurah. Kan? Harus untuk kita nabshi al-qabr, untuk gali balik kubur. Kerana asal darurat. Kan? Cuma ada penderaan ke macam Zara Khairina tu kan. Ni ada pula baru ni. Apa pula yang masa pelapis tu? Mana UTM? Kamu baca tak? Apa nama dia? Yang ikut pelapis tu. Faiz ke apa? Saya tak ingat. Tapi dia ni kes baru lah. Digali balik untuk tengok sama ada dia ni dibuli ke dan sebagainya. Baik, wa kadzalika bina'us saddi. Bina'us saddi yani fil qaryah. Siapa pernah duduk ni taman apa ni, Tasik Beres. Siapa ada orang Sik dari sini? Sik Kedah. Kan? Ataupun kita tengok orang buat laluan ECRL kan. Bila buat laluan ECRL ni dia akan melalui kawasan-kawasan kampung. Di situ ada kubur. Jadi kalau tak gali balik, maka laluan tu mungkin tak betul kan? Jadi bila terpaksa korek tu kerana nak memberikan laluan kepada ECRL ataupun buat pembinaan empangan air dan sebagainya. Jadi itu contoh-contoh bidarurah. Baik. ثم جواز اتخاذ وسائل منع الحمل لتنظيم النسل من أجل المحافظة على حياة الأم وصحتها أو عدم إهمال تربية الأولاد وعدم العناية بهم، ويكون بعد الرجوع إلى أهل العلم الشرعي واستشارة ذوي الاختصاص من الأطباء ورضا الزوجين بذلك. Pada ni harus untuk memakai alat pencegah kehamilan. Untuk nak jarakkan sikit. Ni setiap tahun dia beranak kan, bersalin kan. Kadang-kadang setahun sampai 2 kali. Dia kan. Habis pantang mengandung pula. Jadi kadang-kadang kan, untuk nak mengelakkan orang yang tak erti nak mengatur ni, maka boleh kan, mengatur, merancang kehamilan dengan syarat je lah. Ba'da rujuk ila ahli ilmi, doktor pada ahli ilmi syar'i, wastisyarati zawil ikhtisas min al-atibba. Sebab dia berunding consultation dengan doktor kata kamu ni anak 10 orang lah. Kan gaji 2,000 kan. Ni nampak gaya ni memang selama-lamanya lah jadi B40 kan. Mungkin fakir, anak 10 orang gaji 2,000. Jadi waktu itu mungkin adalah ubat-ubat yang tertentu yang doktor suruh makan untuk merancang kehamilan. Jadi diharuskanlah darurat tubihul mahzurat. Baik, walakin hunaka syurut irtikabil mahzur. Awalan ay yakuna dararu qa'iman mawjudan. Pertama ialah darurat itu mesti ada. Darar itu mestilah ada ketika itu dan memang wujud dan juga masih lagi ada. Jadi dia bukan sangkaan di masa depan baru ada, bukan. Waktu itu ada. Kalau tak buat, mudarat berlaku ketika itu. Itu maksudnya. An yakuna darar qa'iman mawjudan. Baik. ثم ثانيا أن يكون أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور بأن لا تكون وسيلة أخرى من المباحات.
Terpaksa dia melakukan benda yang dilarang itu, benda yang diharamkan itu, kerana tidak ada wadah lain, tidak ada cara lain, tidak ada metod lain. Faman kana bihi ju'un kabir wa ma'ahu ta'amun mubah fala yajuzu lahu an ya'kula minal maitah. Siapa dalam keadaan yang tersangat lapar, kan, ke dia ada makanan yang halal, maka tak haruslah untuk dia makan daripada bangkai ataupun benda yang haram. Wa amma in lam yakun ma'ahu ta'amun mubah fayajuzu lahu al-aklu al-qalil min al-maitah. Tapi kalau ada langsung makanan yang halal, kan, makanan yang harus yang dihalalkan tak ada, yang ada depan itu ialah bangkai saja. Contoh ni sesat dalam hutan ke padang pasir dan sebagainya. Maka dah carilah kita pun, dengan pokok-pokok kayu semua tak ada dah yang halal, tinggal yang haram je, tinggal babi je contohnya. Ataupun tupai, bangkai tupai saja. Itu pun kan, kalau lalu makan lah. Contohnya. Baik. Tapi hari ni dalam konteks yang lebih moden ialah apa? Contohnya hari ni kita dah banyak syarikat-syarikat takaful untuk renew insurance. Maka ketika ini haram untuk kita pilih syarikat yang insurans konvensional walaupun dia lebih murah, RM10, RM20 daripada syarikat takaful. Sebab takaful itu yang Islami. Maka haram untuk ambil yang insurans konvensional. Tapi kalau sebelum ada syarikat takaful, contoh tahun 80-an, 70-an, masa tu tak ada bank Islam, tak ada syarikat takaful, tak ada. Dia terpaksa lah untuk renew insurans ni pakai syarikat Korea Insurance yang konvensional ni. Tak ada, tak boleh jalan, tak boleh dapat lesen. Waktu tu dimaksudkan tidak ada laisa badil, tidak ada alternatif lain. Sekarang ni ubat, contohnya ubat. Kalau kamu pergi ke hospital, ubat anti clot, pencair darah tu. Kadang-kadang doktor dah maklumkan, ayah kamu ni stroke. Dan hospital kami ni tak ada ubat lain kecuali pada ubat porcine. Kan? Porcine tu kamu jangan ingat plastosin pula lah. Porcine tu adalah babi. Jadi ada ubat daripada sumber babi saja. Cik sebagai anak nak tanda tangan untuk borang pengesahan ni. Maka kita pun kata, doktor pun kata kalau tak ambil ni memang kami tak boleh. Mungkin kemungkinan berisiko lah untuk kesihatan dia. Maka ketika itu, itulah keadaan darurat. La taqwasilah ukhra minal mubahat. Baik. ثم ثالثا أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على قدرها. Bila kita buat benda yang darurat ini, hanya dibenarkan tanawuluhu lidarurah ala qadriha. Sebab itu kita ad-darurah tuqaddar biqadariha. Hanya buat sekadar untuk menghilangkan kesakitan. Kalau lapar, sekadar untuk menghilangkan kelaparan. Itu syaratnya. Baik. Lakin hadhihi al-qa'idah laha mustathniyat. Fad-darurat la tubihu ba'd al-mahzurat. Tapi ada pengecualiannya. Maknanya tak semualah kita boleh pakai kaedah ni. Contohnya pengecualian itu ialah darurat la tubihu ba'd al-mahzurat. Ada juga setengah daripada hukum yang haram ni tidak boleh dikecualikan dengan hukum darurat. Masalan, al-qatlu bighairi haqqin. Kita darurat, kan, kita terpaksa bunuh orang contohnya. Kita bawa kereta, kita nak accident, kan, langgar orang kerana darurat. Kalau tak langgar orang belah ni, masuk dalam gaul contohnya. Jadi langgar orang ke masuk dalam gaul. Kita pun darurat terpaksa langgar orang. Langgar orang tu tetap dikenakan hukuman juga. Tapi mungkin bukan hukuman qisas lah. Tapi hukum tak kena hukum sebab melibatkan orang lain. Taiwaz zina, kan, darurat kerana berzina. Melacurkan diri untuk mencari saraan keluarga. Itu tidak dibenarkan. Wa darbul walidain li darurah. Terpaksa pukul mak ayah kerana darurat pun tidak dibenarkan. Ini maksudnya bentuk mustasnayat, pengecualian daripada hukum darurat tadi. Baik. Baik, wa akhiran, kita berhenti kat sini dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung pula yang lain-lain tu. Yang tak saya tambah yang syarat berikutnya ialah أن يكون الضرر مترتب على ارتكاب المحظور أقل من الضرر المترتب على وجود حالة الضرورة. Darurat yang timbul akibat daripada kita melaksanakan benda yang diharam itu, maka dia kurang berbanding darurat kalau kita tak lakukan yang haram. Contohnya lah dalam ubat sekarang. Ubat untuk rawatan
penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, injap jantung. Kalau tak pakai yang injap jantung daripada babi tu menyebabkan mudaratnya lebih besar. Kalau pakai injap jantung babi maka mungkin mengurangkan banyaklah daripada sakit tersebut. Jadi ketika itu bolehlah kita dengan kadar yang minima untuk kita melakukan mengambil injap jantung daripada babi untuk menyelamatkan diri kita. Itu maksudnya. Okay. Jadi kita tengok di sini darurat ni ada syarat-syaratnya lah untuk diperhatikan. Jadi perhatian dan elok. Kalau kata tak ada darurat, kita pilihlah produk-produk Islami, insya-Allah. Baik. Baik. Ada soalan kat ni? Kita baki lagi 2-3 sampai hujung tu, insya-Allah. Nuwasil usbu'il qadim. Baik. Okay. Terus kita sejam saja, insya-Allah. Ada soalan? Aftahul majal lil istisab. Lau hunaka soal. Okey, baik. Jadi lau ma fi soal naktafi bihadzal qadar, insya-Allah nuwasil usbu'il qadim. Untuk kita habiskan kaedah-kaedah yang lain di bawah kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Doktor. Syukran. Ada soalan? Syukran, Doktor. Ada. Afwan. Doktor, recording hari ni doktor bagi kat mana? Okey, nanti saya kata tadi tak mau bagi recording, tapi kalau nanti saya download dulu.